Pagi ni kita akan gerak menuju ke Istanbul dan kita dijangka terbang pada jam 11 pagi dan akan sampai ke Istanbul Sabiha jam 5.30 petang. Maknanya 8 jam kami berada di atas udara dengan penerbangan ekonomi iaitu Air Asia. Perjalanan kami dan bagaimana caranya. Alhamdulillah kita sudah melepasi bahagian immigration. Kita dah cop pasport menggunakan My Border dengan pantas sekali. Guna apps sahaja. Pasport kena bawa juga, tapi guna apps melepasi lebih mudah lah. Dengan teknologi apa yang Malaysia buat, lebih menarik lah untuk kita ke mana-mana dengan mudah. Selepas ni kita akan menuju ke P2Q8. Kita akan naik Air Asia ni. Kita nak cuba jarak jauh. Sebelum ni kita dah cuba naik Air Asia dari jarak jauh, antaranya Bandar Almaty menuju ke Malaysia. So lepas ni kita nak naik dari Malaysia menuju ke Istanbul. Perjalanan kita hari pertama kita dah delay 1 jam setengah dan kita akan sampai pukul 5.30. Dan ke mana destinasi kita? Kita akan pergi ke di kawasan Sirkeci. Sirkeci ni dekat dengan Eminonu, dan kita akan naik train untuk ke sana. Lebih kurang dalam sejam macam tu lah. Kita akan naik train dulu lah dari Sabiha menuju ke Sirkeci. Okay, sekarang kita pintu gate kita dah buka. Kita ada masa 1 jam lagi. Alhamdulillah kita nak buat perbetulan sikit. Penerbangan kita hari ni berapa jam? 11 jam. Pramugara. Okay. Bersama kita terbiak dapat kesejati di jalan apa yang suci, takkan pernah surut walau berpatah duri, karena Allah lah tujuan kita.